Buat ibu bapa yang bijak, nak simpan duit raya anak di mana? Ramai ibu bapa hari ini dah mula sedar yang mana simpanan duit raya anak mereka perlu diasingkan. Selain daripada kita simpan di tempat-tempat biasa, sebenarnya duit raya anak kita boleh bekukan dalam bentuk aset fizikal ataupun simpanan emas ni. Sebab apa tuan-puan? Biasanya duit raya anak ni kita nak simpan untuk long term, untuk dana pendidikan mereka bila mereka dah habis sekolah nanti, bila mereka nak sambung belajar di universiti, ataupun sebagai modal permulaan untuk mereka memulakan kehidupan selepas tamat persekolahan. Jadi ini semua merupakan simpanan jangka masa panjang yang mana eloknya kita bekukan dalam bentuk aset emas. Sebab apa tuan-puan? Yang pertama tuan-puan, aset emas merupakan penyimpanan nilai yang paling ampuh sepanjang zaman. Yang kedua, simpanan emas ni kalis inflasi. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, sebenarnya nilai duit simpanan tu makin lama sebenarnya makin susut disebabkan oleh dimamah ataupun dicuri oleh inflasi, tapi tidak dalam bentuk emas. Yang ketiga tuan-puan, kita mengelakkan daripada kebocoran simpanan tadi. Sebab apa? Bila kita dah simpan dalam bentuk emas, kita akan rasa nak kumpul lagi dan selalunya kita tidak akan sewenang-wenang untuk jual emas tersebut untuk beli perkara yang bukan keperluan. Dapat sesuatu, boleh follow saya dan like video ni jika tuan-puan rasa sharing saya bermanfaat.